Matematik tahun 1 muka surat 106. Aktiviti 5. Lengkapkan jawapan. Jadi kita kena kira untuk dapatkan jawapan dekat tempat kosong ni. Okey. Jadi saya akan ajarkan secara manual. Okey, kita akan mulakan dari soalan ni. 51 tolak 36. 51 tolak 36 sama dengan. Jadi 51 ni kita akan tolak dari kanan dahulu. 1 tolak 6 tak boleh, betul tak? Jadi 1 ni kena pinjam sebelah dengan kawannya dengan 5. Jadi 5 akan tinggal lagi 4. Sebab bagi 1 dekat 1 yang ni menjadi 10. Sebab apa jadi 11? Sebab 10 tambah 1 sama dengan 11. Sebab yang ni untuk puluh, yang ni untuk sak. Apabila puluh pindah ke kanan untuk sak, ianya jadi puluh dan sak. Okey. So 11 tolak 6 boleh, betul tak? Sebab nombor besar tolak nombor kecil, boleh. Jadi jawapannya adalah 5. 4 tolak 3 boleh, betul tak? Sebab nombor besar tolak nombor kecil. Jadi jawapannya adalah 15. Jadi kita tulis dekat sini 15. Okey, soalan kedua. 51 tolak 14 sama dengan 51 tolak 14 yang ni. Jadi kita akan tolak dari kanan dahulu. 1 tolak 4 tak boleh. Jadi ianya kena pinjam sebelah 5 tadi. Jadi 5 akan jadi 4 sebab pinjam 1. Dan 1 ni akan ke kanan menjadi 11. Sebab 10 tambah 1 jadi 11. Sebab kita pinjam ni dengan puluh. Sebab itulah jadi 11. 10 tambah 1 jadi 11. Jadi 11 tolak 4 boleh. Sebab nombor besar tolak nombor kecil. Jadi jawapannya adalah 7. 4 tolak 1 kita akan dapat 3. Jawapannya 37. Jadi kita tulis dekat sini 37. Okey, soalan seterusnya adalah 14 tolak berapa sama dengan 14 tolak berapa sama dengan 7. 14 tolak berapa sama dengan 7. Jadi untuk soalan ni anda kena terbalikkan, iaitu di mana 14 tolak jawapan yang ni sama dengan tempat kosong ni. Jadi 14 tolak 7 sama dengan 7. Jadi jawapannya adalah 7. Okay, soalan berikutnya adalah 15 tolak 7 sama dengan 15 tolak 7. Untuk jawapan tadi 15 tolak 7. Jadi 5 tolak 7 tak boleh, betul tak? Jadi 5 ni pinjam 1 daripada 1 untuk puluh. Jadi 1 ni akan tinggal lagi kosong sebab dia bagi kepada sak untuk 5. Jadi 15. Jadi 15 tolak 7 sama dengan 8. Jadi jawapannya 8. Jadi ini adalah jawapannya. Tapi jika anda nak semak, saya akan buat juga. Okey. 37 tolak 29 sama dengan 8. Jadi ini adalah pengiraannya, di mana 7 tolak 9 tak boleh. Jadi ianya pinjam sebelah. Pinjam dengan 3. 3 jadi 2. Dan bagi 1 kepada 7 menjadi 17. Jadi 17 tolak 9 sama dengan 8. 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi jawapannya 8. So betul jawapannya. So kita semak sekali lagi. 36 tolak 7 sama dengan 36 tolak 7 sama dengan 29. Jadi 36 kita akan tolak dari kanan dahulu. 6 tolak 7 tak boleh. Jadi ianya perlu pinjam sebelah. 3 jadi 2. Pinjam 1. Jadi 16. 6 tadi. 16 tolak 7. Jawapannya 9. 2 ni kita turunkan ke bawah menjadi 2. Jadi jawapannya 29. Jadi betul. Apa yang kita kira semuanya tadi, jawapannya betul. Okey, soalan yang seterusnya.
75 tolak 27 sama dengan berapa? Okey, ini seperti tadi juga. Kita akan tolak dari kanan dahulu. 5 tolak 7 tak boleh. Jadi perlu pinjam sebelah dengan 7. 7 akan tinggal lagi 6. Dan 1 bawa ke kanan menjadi 15. 15 tolak 7 sama dengan 8. 6 tolak 2 sama dengan 4. Jadi jawapannya adalah 48. Soalan berikutnya, 48 tolak 19 sama dengan 48 tolak 19 sama dengan 8 tolak 9 tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah dengan 4. 4 tinggal lagi 3 sebab kita pinjam 1. Dan 1 akan diberikan kepada 8 menjadi 18. Jadi 18 tolak 19 18 tolak 9 boleh sebab 18 lebih besar daripada 9. Jawapannya adalah 9. 3 tolak 1 boleh menjadi 2. Jadi jawapannya adalah 29. Soalan berikutnya, 27 tolak 18. 27 tolak 18 sama dengan, seperti tadi juga, kita akan tolak dari kanan dahulu. 7 tolak 8 tak boleh sebab 7 lebih kecil daripada 8. Jadi 7 terpaksa pinjam sebelah 2 ni. 2 akan tinggal lagi 1. Akan bagi 1 kepada 7 menjadi 17. 17 tolak 8 boleh sebab 17 lebih besar daripada 8. Jadi 17 tolak 8 sama dengan 9. 1 tolak 1. 1 tolak 1 yang ni sama dengan 0. Jadi jawapannya 9. Okey, soalan terakhir. 7 5 tolak berapa sama dengan 38. Okey, yang ni soalan yang terbalik. Jadi kita kena tolak jawapan. Jadi 75 tolak jawapannya untuk dapatkan nilai dalam kotak ni. Jadi 75 tolak 38 kita akan dapat 37. Jadi anda boleh tolak macam biasa seperti yang ni. Okey. Cuma terbalikkan. 75 tolak 38 akan dapat nilai jawapan yang ni. Jadi kita tulis dekat sini 37. Jadi ini adalah jawapannya. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 106.